Assalamualaikum dan salam madani. Nama diberi Nur Patisha binti Muhammad Ashar dari Tingkatan 4. Saya merupakan anak didik dari SMK Sri Payung Marang Terengganu dan kod sekolah saya ialah PEA 4020. Hari ini saya sangat teruja untuk membawa anda menelusuri sebuah karya yang luar biasa, iaitu Revolusi Bakat, nukilan Ahmad Naim Jaafar. Karya ini sangat menarik. Penulis menyentuh tentang kuasa bakat dalam mengharungi zaman moden. Kuasa AI yang semakin canggih meningkatkan potensi kehilangan pekerjaan yang bercorak rutin dan ulangan. Oleh itu, dunia memerlukan kelainan. Penulis hadir dengan alternatif yang unik, iaitu melalui bakat. Bakat anda serta saya boleh menjadi lebih baik dari 10,000 orang. Bakat mencetus kreativiti yang menuntut keaslian. Ingatkah anda bahawa robot dan AI tidak dapat meniru keaslian idea dan rencah kreativiti seperti yang dilahirkan oleh manusia? Buku ini memberi saya paradigma baharu dalam memandang dunia. Zaman kini dikuasai oleh mesin dan robot. Oleh itu, bakat boleh menjadi pegangan utama dalam menghadapi global yang kian mencabar. Hal ini kerana bakat melahirkan kreativiti yang boleh mencetuskan inovasi dan akhirnya boleh membawa kepada revolusi. Saya sangat mengesyorkan para penonton untuk membaca buku ini serta menyelidiki sedalam-dalamnya apakah bakat dan potensi diri. Selain itu, kita perlu membawa topik bakat dalam perbualan harian. Contohnya bersama dengan keluarga, kawan-kawan, guru-guru, jiran tetangga serta sesiapa sahaja. Sebelum saya menoktahkan bicara ini, izinkan saya berkongsi sepotong kata-kata mutiara daripada Confucius. Jika rancangan anda untuk setahun, tanamlah padi. Jika rancangan anda untuk 10 tahun, tanamlah pokok. Jika rancangan anda untuk 100 tahun, maka didiklah generasi penerus. #Malaysia Membaca, #PBEKL 2025. Assalamualaikum.